Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menunjukkan cara untuk membuat pengiraan menggunakan array formula. Biasa kita buat pengiraan, kita akan masuk sini. Contoh sini, kita sama dengan B darab dengan C ni, B2, C2. Kita enter, dia akan auto kira. Okey, ini jumlah. Kita boleh kira dengan menggunakan array formula. Untuk mengira ni, kita akan jumlah guna array formula. Okey, masukkan sikit. Jadi formulanya kita masukkan sama dengan type array formula. Kita masukkan yang kolom B ni daripada B2 sampai B darab dengan yang C ni dari C2 sampai bawah. Kita akan dapat total keseluruhan lah, jumlah guna array formula. Kalau yang jumlah ni tadi, jumlah yang biasa kita buat ni, kita terdelete ni. Terdelete ni ke, dia tak tambah lah. Tapi kalau yang sini guna array formula ni, kalau kita terdelete, dia masih ada sebab kita pakai array formula. Ataupun jika kita tambah di sini, contoh item 8. Item 8 harga 50 sen. Kemudian ada 10. Sepatutnya kat sini automatik lah, kita terpaksa copy pula. Tapi kalau array formula, dia tolong kirakan sekali. Terus kira. Ini kita kena tarik macam ni. Okey. Sekarang saya akan tambah satu kolom di sini. Kita nak kira jika tidak, jika kolom A tidak blank. Okey. Ini saya tambahkan kolom. Jadi untuk kira ni, saya pastekan yang ni, command ni. Kita campur is blank, campur not, campur if. Okey. Jadi untuk nak baca ni, kita pakai array formula, tapi dia check kalau kolom ni, kalau blank, dia tak buat apa-apa. Tapi kita letak not. Bila not ni, dia akan, kalau blank, dia akan true kan, dia akan false kan. Kemudian if tu dia akan mengira untuk setiap row. Okey. Jadi setiap row tu dia check dulu. Okey. Jadi link untuk nak check tu, cara nak tulis ni saya tanya Gemini AI, Gemini Google nya. Okey, kalau kita enter, akan kira sampai jika kolom A ni habis. Kalau di sini ada last kat sini kan, sampai item 8 kan, jadi tak buat lah. Ini kita tukarlah kolom ni kepada formatnya, format number kepada di Malaysia ni pakai RM. Okey, ni formulanya adalah pakai ni. Saya letakkan dalam ruangan deskripsi di bawah.